Kita orang berdua hari ni 11 hari bulan 5 nak pergi surprisekan Farah. Kita orang beli kek batik. Kek batik. Kita orang beli kek batik walaupun bukan saya yang buat. Ya. Tak ada Pika buat kau makan je. Kau tak makan kan kau kena. Kau habiskan Kita orang beli mahal ni 7 inci tau. 7 inci. Dia dah 7 inci 49. Besar ni tau. Besar ni weh. Kau bayangkan. Aku mesti terkejut besar ni. So ni kita orang duel nak pergi kat. Sebab kek ni dah Ni pun sampai. jauh sangat. Tak tahulah kenapa jauh. Dah 10 bulan dah sini. Itu lah tu. Tapi nanti sampai kat tu aku tak nak. Sampai dekat kat tu aku berhenti jauh sikit sebab aku anti tengok tadi. Okey. Nanti lepas tu kita orang plan nak ambil kek. Lepas tu nak pergi bilik Farah. Kita orang sambut dekat dah bilik dia je. Sebab bilik TV A4 dengan A1 ada orang. Kita orang pergi bilik dia je. Kita set up sikit tapi tak adalah set up sangat pun. So, Tak ada decoration guys. tak ada decoration lah. Tak nak pergi speed mat tak ada juga guys. Belah lah kau pergi smart. Kat Matrix pun tak nak bawa ni. Nanti apa kita Penat guys. tunggu kat bilik Farah. Farah kau kena tengok ni Farah. Aku penat ni. Dramatik siapa perempuan ni. Okay, kita dah ambil kek. Jom beli fries Atika. Ya, nama apa ni? Afikah dia. Mesti dia tahu nama aku. Dia nama aku tu. Wih, pras. Wih, suka hati. Kita dah prepare. Dia tak meriah sangat. Dia dah ke bulu. Sekarang dah pukul berapa? 12. Pukul 12. Mana Farah ni? Duk sibuk makan rojak. Kita ke bulu. Kau tengok. Makan anak Eden. Anak Eden kau. Kita nak setting kamera. Baiknya. Tapi tak ada decoration je. Kipas. Memang tak kerti minta. Sebab lama sangat kita dah study. Farah kata dia balik lepas zuhur. Sekarang ni baru 12.41. Kita tunggu sekejap. So ni dah. Lepas tu kita duduk luar tu kan ada tempat kursi tu kan. Kita duduk situ sekejap. So aku balik bilik. Plan bertukar. Jangan berdua sakit. Guys, kita tukar plan guys. So plan guys. Farah dia menguji sekali. Nampak dia kat sana. So sambut kat sana kejap-kejap makan jap. Itu balik lah. Pak Sadi. Kita dia nak spice guys. Ready for PSPM. Sedap tu. Kenapa ni macam Tak ada apa-apa. Makanan je. Kau yang mana? Balik lah. Macam ni kau tahu aku nak keluar dah? Mana aku tahu? Aku tak tahu pun. Atas ni kau tengok dah keluar. Kita orang panas lah library. Alah 30 gerak. Benda lah kau pancul. Ni barang kau. Orang tu ada orang tu. Tak tahu siapa hantar. Tapi kita mahu. Oh, kita orang tak tahulah. Wah, dia bawa balik cookies lah. Macam bagi. Siapa bagi? Tipu. Serius? Tak tahu. Dia kata dia kenal kita orang sebab kita orang kawan-kawan. Dia kata nanti bagi kat Farah. Dari mana korang ambil? Tak tahu dia delivery benda. Kita orang dekat cafe sana. Siapa punya ni? Kau punya lah. Yelah, siapa yang bagi? Manalah aku tahu. Apa dia tulis? Siapa yang tidak aku expand dia? Oh, Akmal ke? Pegang pun. Mana aku
tahu. Tapi bohong. Dari kita orang lah. Apa lagi? Kau tunggu je lah vlog kita orang. Behind the scene. Kenapa? Kenapa dia boleh tanya kenapa? Kenapa guys? Okay guys, ni daripada saya dengan Afika. Tunjuk Afika, tunjuk video. Bapak Amba. Korang ni. Nak ambil gambar dulu ke? Macam ni. Satu sopan tanda. Pandai layan view lah. Sedap. Sedap. 10 per 10. Sebab Afrika dengan Atika yang beli. Ngam-ngam masa kedua korang dah sampai. Lepas tu kita cakap aduh. Baru nak suruh Farid. Aku cakap balik ni. Cakap apa? Farah dekat dalam. Nanti cakap dia ada orang nak jumpa kat luar. Oh. Dia dah keluar dulu. Saya cakap tu Farah, kawan kau panggil. Ya, dia macam nak gaduh. Farah, tu kawan kau nak panggil. Wah, tak ikhlas lah nak tolong kita. Mana dia? Pasti budak tu suka kan. Dia rasa abang handsome layan dia. Bukanlah. Panggil. Sini lah. Adeline sini. Syirah sini. Main. Farah. Tu basuh tangan kat belakang.